seram. Stesen minyak Caltex Salur. Di Salur, Pasir Mas, ada sebatang jalan yang selalu orang lalu waktu malam ke rumah masing-masing. Di situ terletak sebuah stesen minyak Caltex yang sudah lama ditutup. Pamnya rosak, bangunannya usang, semak samun tumbuh dan tiada siapa yang menjaga. Pada suatu malam, Ali, seorang pemandu lori, melalui jalan itu ketika maghrib. Tangki minyak lori sudah hampir habis. Dia pandang ke tepi jalan dan ternampak lampu stesen minyak itu menyala. Pamnya berfungsi dan sebuah kereta berhenti di situ seperti nak isi minyak. Ali rasa lega. Apabila Ali berhenti dan keluar, dia ke pam minyak, angkat pam dan tekan butang isi minyak. Tiada apa berlaku. Ali perasan duit yang diletakkannya di kaunter paparan mesin tidak bergerak. Bacaan meter tak naik. Dia bertanya pada kaunter. Tiada sesiapa menjawab. Hanya bunyi angin malam dan pepohonan yang bergoyang. Ali pandang sekeliling. Bangunan mat stesen itu kelihatan seperti baru dicat. Kerusi dipasang semula, bilik mandi bersih. Tetapi semua itu adalah bayangan samar kerana sekejap tadi dia nampak semak dan lalang tumbuh merata. Sementara Ali berdiri, dia dengar suara ketawa kecil seperti dari kedai sate bersebelahan. Bila dia berpaling, tiada orang di situ. Sebaliknya, dari belakang stesen kelihatan kelibat wanita berpakaian putih. Wajah kabur dan bergerak laju menghilang ke belakang kubur yang terletak di belakang stesen. Ali menjerit, masuk ke dalam lori dan memecut pergi. Pada waktu yang sama, lampu stesen minyak malap memancar dan bayangan kepala seseorang kelihatan di tingkap mat, walau tiada sesiapa nampak. Keesokan harinya, orang kampung mendapati stesen minyak itu tiada jejak, seperti lampu baru, cat baru atau seorang pekerja pun. Stesen itu tetap kosong. Hanya ada tanah perkuburan di belakang yang membisik angin dan semak yang bergoyang walau tiada angin. Hilang di hutan simpan Terenggun. Perkemahan pelajar tahun akhir Fakulti Sains Alam Sekitar diadakan di hutan simpan Terenggun, Kuala Lipis. Kawasan itu memang terkenal dengan keindahan air terjun dan keasliannya yang masih belum terusik. Tapi dalam kalangan orang kampung ada kisah lama tentang penunggu penjaga rimba yang tak suka tempatnya diceroboh selepas senja. Pada malam kedua, semasa aktiviti mencari arah dalam kumpulan kecil, Farhan dan 3 rakannya tersasar daripada laluan utama. Mereka fikir cuma salah belok. Tapi setiap kali mereka cuba berpatah balik, laluan yang sama tak pernah muncul semula. Malam makin pekat. Hanya cahaya lampu suluh menemani. Aku rasa aku nampak cahaya sana tu, kata Farhan sambil menunjuk ke arah kiri. Dari jauh memang kelihatan seperti unggun api. Mereka berjalan ke arah itu, tapi semakin dekat, bau yang kuat seperti daging busuk terbakar mula menusuk hidung. Di tengah kawasan lapang, mereka nampak 5 sosok manusia berpakaian koyak duduk melingkari api sambil menyanyi perlahan dalam bahasa yang tak difahami. Tiba-tiba, salah seorang daripada sosok itu bangun dan berpaling. Wajahnya tiada mata, hanya rongga hitam pekat menitis darah. Lampu suluh Farhan berkelip-kelip sebelum terus padam. Mereka lari lintang pukang, tapi seperti berlari dalam bulatan. Setiap kali cuba keluar, mereka akan kembali ke tempat yang sama. Sehinggalah azan subuh dikedengaran dari jauh, suasana hutan berubah. Burung mula berbunyi dan mereka akhirnya dijumpai oleh pasukan penyelamat berhampiran kawasan kubur lama orang asli yang dah lama tak terusik. Selepas kejadian itu, pengarah program menamatkan perkemahan serta-merta dan penduduk kampung sempat berpesan, kalau masuk hutan Terenggun, jangan tegur apa-apa yang menegur dulu.